guys, selamat petang. Hai. Adik aku, dia tinggal kamera ni dengan aku. So, aku rasa macam nak buat content on my first impression on DJI Pocket 3. Aku pakai selfie mode. Tak ada apa-apa setting. Nak tengoklah berpuas hati ke tidak. Kita nak pergi makan. Bawa cari satu tempat dan kita tengok. Aku nak try main dengan kamera ni lah. Apa yang best, apa yang tak best. Sama saja. Mantra cintaku tak bekerja. Nak buat video ni untuk vlog. Kita test kamera ni best ke tak best. Boleh. Ini raw audio. Tak ada mikrofon dalam kereta. Radio yang dipasang, aircon yang kuat. Aku try flick. Ni video depan. Kenapa kita orang pakai baju Melayu? Sebab aku baru habis wedding abang aku. So awal pun stay dalam baju. Pusing lah kamera. Dia tak pusing sebab dia detect face. Dah traffic light hijau, ya kita sambung. Okay, at first aku dah dapat detect satu benda yang aku suka pasal Osmo Pocket 3 ni. Sebab once aku swipe dia punya screen, dia automatic record. And automatic dia dapat track, face track enable, nampak? Tangan aku tak bergerak, dia nak kukuhkan muka aku. Apa dia tu? Speaker apa tu? Jual aiskrim macam nak gaduh. Aiskrim. Aku pergi depan ni. Yang bisa memuja Chinese Muslim. Bakul ceca. Bakul ceca. rekahkan senyumku. Nampak? Dia terus record. Best. Maybe waktu aku post video ni, kalau nak review pas Osmo Pocket 3 ni mungkin dah lewat lah. Sebab dah ada announcement pun yang akan keluar DJI Osmo Pocket 4. Kita buat review makanan dengan tempat kedai tu. Tapi aku tak pandai review makanan tau. Jadi aku tanya Bawah dengan Amar dengan Ain lah. Kenapa makanan dia buat masa sekarang. Kedai bakul ceca ni nampak premium, autentik dan ada sedikit elemen klasik. So rasa premium bila masuk sini. Ada aircon dan kipas, ada lampu. Kita ada Wawa, Ain dengan Amar. Hai Amar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Baik lah, dia punya autofocus. Laju. Ya, boleh rumah. Laju dia punya autofocus. What's up guys? Mana mic tadi ni? Mana mic tadi? Dia tak payah cucuk button. Tekan power on. Tu dia naik outro. Power kan? Hi guys, welcome to the club. Sekarang ni Ain dengan Amar dekat Alostar Kedah. Bi tengah makan apa ni? Order apa? Cam ais. Cam ais tu apa? Cam ais. Oh, cam ais. Aku nak tanya satu soalan kat Amar. Kenapa kau suka sangat dengan cam ais Kau ada sejarah apa-apa ke? Apa tu? Dimsum sampai. Kenapa kau suka order cam ais Kau ada sejarah cam ais? Kopi ngante tu sedap. Faham? Ni apa? Dimsum. Sedap. Dimsum. Dah makan. Apa? Sos. Tak, tu sos dengan soy sauce. Tak tahu kan? Sebab apa? Mantra cintaku tak bekerja. Hati juga. Nasi goreng sedap. Mama yang cakap. Jatuh. Kamu tengok tak sedap. So aku order nasi goreng udang telur mata, nasi goreng udang juga. Awak ada apa? Report me. Claypot mi. Jadi rasa betul-betul kita bagi rating. Jemput makan. Makan dulu kan? Makan dulu. Jemput makan. Alostar. Terima kasih. Wah. Cinta yang bisa memuja diriku. Agungkan hidup. Assalamualaikum. Walaupun aku di Kedah, tapi aku stay di homestay. Aku nak tunjuk ni. Welcome to 932 House. Aku nak. Tada. Kau ni aku dah buka tudung sini dah. Belum lagi. Hi guys. Nanti kita buat house tour homestay ni. Baru cakap Israel. Engkau order berapa malam? Order berapa malam? 3 hari 2 malam. Berapa ringgit? Dekat Airbnb 320. 2 malam. Sepatutnya ada Berry and Zoe and Nayel. Diskaun 30 ya. Tapi tak ada. Sekarang 30 ya. Sebab tanda rosak tu. Tak ada Ya, jangan salin lagi. Aku nak buat house tour. Aku nak tunjuk
daripada masuk sini Okay, alang-alang. Tapi tadi tak buat lagi review makan tu. Cik house. Okay je Aku bawa buat house tour. Cantik dia buat. Macam jepu-jepu sikit. Welcome to 932 house. Dia selipar letak kat sini. Ada rak kasut. Ada cermin. Tapi aku tak pandai lah nak buat house tour ni. Sikit. Berapa bilik? 3 bilik. Ni bilik betul. Aku lupa. Baju seluar bersepah. Macam ni lah. Aku nampak cekelat aku. Ha? Oh macam ni je lah. Buat house tour macam ni je lah. Cekelat tak? Kira aku macam susu. Cantik rumah ni. Kau dah lama. Tak boleh buka lampu ni. Oh kat sini. Nampak? Ni dia punya dapur. 932 House Alostar, welcome. We want to make sure your stay is a 5-star experience. Please let us know if you need anything at all. Regards, Mr. Firdaus. Tak boleh bawa pets. Please flush, switch off. Tengok lah, aku connect mic dia, tekan button on. Tak payah connect wire. Apa ke? Dia naik naughty. Battery level 60%. Tadi storage kamera ni full. So aku terpaksa transfer dulu. Cahaya kejap. Then storage ada kosong. Aku nak test mic ni. Sebelah ni ada TV tau. Sebenarnya TV. So aku nak test dia punya mic. Okay tak okay. Panjang kejauhan dia okay ke tak. Kau dengar okay ke tak. Clear ke tak. Okay, aku tinggal dekat atas meja ni. Kamera ni kat atas meja ni. Dia berdiri tegak. Sebelah ni ada TV nampak kan. Test dia punya audio. Okay tak okay. Okay tak okay. Tengah dia. Nak mandi dulu. Nak mandi dulu. Aku dah test mikrofon. Okey tak okey. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Okey tak? Okey tak? Aku masuk dalam bilik ni tau. Tengok ni. Testing cubaan suara. Aku pergi hujung bilik. Aku try tutup pintu. 1 2 3. Ini kalau aku tutup pintu ni, mikrofon still lagi detect. Maksudnya mikrofon dia power. Okey, ni aku dah buka pintu. Dan aku keluar balik. Macam mana mikrofon dia power ke tak power? Apa tajuk dia? Cerita apa? Danggal. Ada 1 bilik, 2 bilik. Sambung review tadi. Ni bilik ketiga. Ada double decker. Aku nak tunjuk. Nampak? Selesa. Aduh, belakang sakit. Ada peti ais kecil. Ada peti ais. Ada microwave. Ada induction cooker. Meja atas sampah. Ada pinggan mangkuk. Few pinggan mangkuk warna putih. Cantik lah set dia buat. Ni baru gigi dia orang. Ada LG punya water heater ni. Ke apa? Cute and small. Small and cute. Pastikan switch utama ditutup untuk mengelakkan overheating. So berbalik kepada review kamera ni. SD card aku penuh. So aku tak jumpa dia punya internal storage. Dia tak ada internal storage Aku lupa lah. Rasa macam aku dah tengok review kamera ni. Tapi bila dah lama and aku tak jumpa dia punya internal storage. Tanya aku and aku bagi pendapat nak beli ke tak Osmo Pocket 3. Aku tengok project juga. Project ada post kat thread dia kata Pocket 3 jatuh harga kau-kau punya. Okey lah kot siapa yang nak beli Pocket 3 untuk pakai vlog and easy use. Aku tengok Abang Punje, dia punya case, dia punya gimbal ni, dia punya kepala ni bila tersentuh ke rosak ke apa, dia tak boleh pakai. So dia punya gimbal ni sebenarnya sensitif. Kalau kita nak simpan ke apa ke. Aku seharian pakai ni daripada tempat wedding dewan kat wedding abang aku tadi pun. Aku takut nak simpan, takut tertolak ke jadi tak okey ke apa. And then yang pertama. Yang kedua, aku sebenarnya lagi suka DJI Osmo Nano. Projek kata pun dia post kat thread Osmo Pocket 3 ni yang ada banyak feature sebenarnya. Tapi aku rasa aku tak perlukan kot feature-features tu. Aku lebih suka raw and action punya part. Aku pun ada pinjam kawan aku punya, Fahmi punya DJI Osmo Nano dari TBF Sport. And aku dah letak dekat dada aku. Aku sebenarnya suka dia punya lanyard tu. And then bila aku pakai untuk pergi keluar jalan, and aku pakai juga untuk pergi training. Sebelum ni aku ada pengalaman pakai DJI Action 2, tapi Action 2 kan dah stop production. So diorang stop Action 2 aku pun dah jual dekat adik ipar aku. And aku nak beli Osmo Nano sebab dia ada 2 features. Untuk landscape dengan menegak. So aku boleh guna dua-dua instead of satu je video style. So aku rasa siapa yang rasa lebih raw dan tak perlukan gimbal, beli je Osmo Nano. Kalau siapa yang lebih memfokus kepada gimbal, bolehlah beli Osmo Pocket. Tapi waktu video ni dirakam pun dah keluar dah rumours Pocket 4 akan keluar bulan ni ataupun bulan depan. Osmo Pocket 4 pun dah nak keluar. Katanya ada 2 lens. Aku tak tahu lagi dia punya features macam mana. Laju juga
Dia keluarkan kamera. So sebagai penutupnya, siapa yang datang alang-alang aku buat video review ni, thank you for watching. Kalau siapa jumpa video ni, boleh like, share and subscribe. Sebelum habis video ni, tekan button subscribe, share, like, subscribe. See you guys next video. Kalau tengok video aku playlist yang lain, aku letakkan link dekat atas ni. See you guys next video. 9932 House. Assalamualaikum. Bye bye. Genggam, jangan ku genggam.